bagi kategori lelaki bawah 20 tahun. Falcon White pastinya dengan white jersey dan Serata Lion dengan jersey merah. Off daripada Falcon Blue sebentar tadi. Dan terus sekarang ini dalam dakapan pasukan Serata Lions. Kini advantage play untuk pasukan Falcon White. Dan memberikan scrum kepada pasukan Falcon White. Baru saja bermula perlawanan di antara kedua pasukan ini. Dan di sebelah kanan awal dilakukan oleh pasukan Falcon White. Dan itu dia try yang pertama daripada Falcon White. Tanpa gusar, tanpa merisaukan kehadiran pihak lawan. Dan itu dia luncuran, terjunan di kawasan try lawan. Sayangnya conversion tidak menjadi. Apapun, try yang pertama membuka tirai untuk kategori bawah 20 tahun lelaki, iaitu Falcon White membuka akaun. Dan untuk maluan anda, Falcon White adalah pasukan daripada Sekolah Sukan Malaysia Pahang, SSMP, di mana sekolah ini menurunkan mungkin dua pasukan sebenarnya, Falcon White dan juga Falcon Black. Dilebarkan di sebelah kiri untuk mengatasi lawan. Larian di sebelah kanan, cubaan demi cubaan. Dijatuhkan pula. Ditarikan di sana. Advantage pilih untuk Serata Lion yang cuba semula mendapatkan sesuatu ke atas lawan. Baik, lepas break yang baik daripada Serata Lion. Itu dia luncuran yang cukup baik. Baik gerakan ini. Dan beliau terus membantu dengan memberi support play yang cukup baik dan memberikan Serata Lion MSN Kedah dengan try. Sayang tidak masuk untuk Serata Lion. Mungkin lagi terlihat jurulatih. Saya hanya ajar berlari saja, tidak mengajar menyepak. Dan sayangnya conversion tidak menjadi oleh pasukan Serata Lion untuk mengatasi lawan. Tak apa pun, pembukaan akaun daripada Serata Lion dengan cukup baik. Support play yang cukup menakjubkan. Nah, sekarang ini advantage play untuk Falcon White daripada Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Lepas di sebelah kiri, baik gerakan ini daripada Falcon White.
Gerakan di sebelah kiri. Dan menunggu terjunan terus daripada Falcon White. Mengatasi lawan mereka, iaitu Strata Lion. Diatasi di sebelah kanan permainan mereka. Dan di sebelah kiri Falcon White dicari. Dan terus mendapatkan conversion. Dan menambah mata Falcon White ke atas Strata Lion. Restart daripada Falcon White. Terus memainkan. Oh, dapat rampas. Satu rampasan yang baik daripada pemain Falcon White. Cuba untuk melakukan sesuatu, tapi knock on pula daripada Falcon White. Dan scrum untuk pasukan Strata Lion. Masih lagi berada di babak yang pertama, perlawanan di antara Strata Lion, MSN Kedah dan juga Falcon White. Dan selepas ini Falcons Black akan menentang pasukan Bad Boys Blue. Mungkin baru saja masuk menyaksikan lintas langsung ini. Kita menyaksikan kategori lelaki bawah 20 tahun di mana sedang bermain ketika ini. Ini peluang pertama mereka untuk kategori bawah 20 tahun. Ada cubaan oleh pasukan Strata Lions. Ini peluang untuk Strata Lion. Dan terus melakukan try yang kedua untuk Strata Lion. Mendapatkan sesuatu ke atas Falcon White. Daripada pemain nombor 22. Menembus kembali kesilapan beliau. Tatkala Falcon White mendapatkan try sebentar tadi. Sayang untuk pasukan Strata Lion tidak menjelmakan conversion score dan terus menamatkan aksi di babak yang pertama. Dan selepas ini perlawanan di antara pasukan Falcons Black menentang Bad Boys Blue. Banyak white and black bertanding untuk lelaki bawah 20 tahun. Falcon Blacks akan menentang Bad Boys Blue selepas ini untuk perlawanan yang kedua bagi kategori bawah 20 tahun lelaki. Dan selepas itu Bad Boys White juga akan menentang dengan KPM BP Raven. Menunggu untuk kick off babak yang kedua di antara Falcons White dan juga Strata Lion.
masuk untuk menyaksikan perlawanan ini. Anda sedang menyaksikan lintas langsung daripada Stadium Langkawi, Kompleks Sukan Lada, Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman. Menunggu kick off daripada Serata Lions, MSN Kedah. Lion mendapatkan semula bola kick off sebentar tadi dan ingin melakukan sesuatu, mungkin try yang ketiga pula. Kedua pasukan sudah pun melakukan 2 try, tapi memiliki kelebihan ketika ini, iaitu Falcons White. Mengambil knock on first sebentar tadi dan memberikan scrum untuk pasukan Falcon Whites. Teruskan ketika ini oleh Falcons White. Ini peluang untuk tapi mujur. Baik, satu dummy yang baik daripada side step yang cukup baik daripada pasukan Serata Lion. White terus menuju ke arah try zone. Ini peluang untuk Falcon Whites. Ini dia peluang untuk Falcon Whites mendapatkan try yang ketiga bagi mengatasi Serata Lion. Berpunca daripada kealpaan pemain-pemain Serata Lion dan dengan pantasnya mendapatkan try yang ketiga untuk pasukan Falcons White. Sekarang ini conversion untuk pasukan Falcons White. Conversion tidak menjadi dan memberikan mata untuk Falcons White. Restart semula oleh Falcons. Dan sekarang ini line out untuk pasukan line out untuk pasukan bukan line out sebenarnya, knock on. Tapi scrum untuk pasukan Falcons White. Carry on untuk Falcon White ketika ini. Baik, Falcon White terus merempuh. Satu hands off daripada pemain Falcons White. Tapi knock on pula. Nampaknya pemain Falcons White knock on di sana dan memberikan scrum untuk pasukan Serata Lion. Nampak seperti pemain nombor 9. Nampaknya beliau mungkin memegang sedikit di bahagian bahu.
Tapi apapun kita harapkan tidak ada kecederaan walaupun permainan yang pertama ini. Terus dikeluarkan daripada Serata Lion. Satu side step dan lagi good step daripada pemain nombor 10. Ini peluang untuk pemain nombor 6 pula melarikan bola di bahagian depan, tapi masih lagi dalam penguasaan Serata Lion. Pemain nombor 22 dari sebelah kanan cuba untuk masuk di bahagian kiri pasukan Falcons White. Nampaknya cubaan untuk chip and chase, tapi advantage play. Penalty first untuk pasukan Serata Lion. Nampaknya tadi terjadinya high tackle daripada pasukan Falcons White dan penalty untuk Serata Lion. Dan buat option scrum untuk pasukan Serata Lion. Memilih untuk scrum daripada Serata Lion MSN Kedah ketika ini. Bind dan set terus dimainkan dari daripada nombor 9. Ini dia pemain yang pertama tadi melakukan try dan ada tarikan di sana. Cuba untuk meluru ke depan tapi tidak berjaya bebas dengan tangkapan yang baik daripada pemain-pemain Falcons White. Nombor 10 pula cuba dan terus mencuba. Mungkin lebih hampir dengan kawasan try di seberang sana. Tidak mahu melengahkan permainan. Oh, ada rempuhan tadi di bahagian kepala. Dan penalty first. Dan tackle not release sebentar tadi daripada pemain Falcons White. Dan terus try daripada pasukan Serata Lion sebentar tadi. Dan memberikan try yang ketiga untuk mereka mendapatkan sesuatu daripada try ini. Dan kita harapkan conversion boleh terhasil jika ingin mengikat kedudukan ke atas Falcons White. Terus kicking. Oh, masuk. Oh, baik. Masuk. Dan keadaan yang terus berikan terikat 17 sama oleh Falcons White dan juga Serata Lion MSN Kedah. Itu dia untuk perlawanan yang pertama bagi perlawanan di antara Falcons White dan juga Serata Lions MSN Kedah berakhir dengan 17 sama. Dan seterusnya perlawanan di antara Falcons Black menentang Bad Boys Blue. Black menentang Blue selepas ini. Falcons menentang Bad Boys. Siap sedia untuk masuk bagi pasukan Falcons Black dan juga Bad Boys Blue.